Hello semua kanak-kanak, sekarang kita dah sampai kat Taman Air Tinti. Saya harap semua dah teruja. Awak semua dah ada kuda laut sendiri, jadi saya tak payahlah nak tengok awak semua. Kalau awak cari saya ada kat Tinti Cafe kat belakang tu. Kita jumpa lagi 2 jam kat sini. Jumpa nanti. Wah, taman air ni besar lah. Hebatlah kat sini, Isabel. Saya pernah pergi taman air Berlendir. Awak? Saya tak pernah datang sini. Pergi taman air Berlendir pun tak pernah. Awak pernah datang sini? Kat taman air Tinti ni saya tak pernah datang. Mesti seronok. Nak tak kita berenang sama-sama hari ni? Sebab hari ni Sarah tak ada. Boleh kita main sama-sama hari ni? Boleh juga. Jom. Isabel, kita nak pergi mana dulu? Tempat ni besar lah. Saya rasa kita patut perlahan-perlahan. Mula-mula kita pergi tempat kecil dulu, lepas tu kita pergi yang besar pula. Isabel, ni bukan kolam baby ke? Saya pun rasa. Kat sini ada budak-budak kecil je. Kolam ni pun kecil. Kita pun tak muat kat dalam. Saya rasa pun tak boleh. Nak tak kita pergi tempat lain dulu? Lepas ni kita datang balik sini. Tengok-tengok bila dah kurang orang. Okey, lagipun saya tak sukalah warna kuning ni. Wow, ni tempat permainan besar dalam taman air ni. Saya dulu. Tak, saya. Saya nak dulu. Tak, saya dulu. Julian, saya dulu. Taklah, saya nak dulu. Hei, jatuh nanti. Kamu kat bawah tu. Jangan macam tu, bahayalah. Tapi dia nak depan je. Awak yang nak kat depan. Taklah, awak. Dah. Kalau nak gaduh, awak kena keluar taman air ni. Tak bolehlah macam ni. Bising je. Okeylah, awak naiklah dulu, Isabel. Kalau tak, kita kena halau nanti. Terima kasih, Julian. Wah, Isabel, susah juga nak naik tangga ni. Tapi berbaloi kan? Tengoklah Titi ni. Betul juga. Bergoyanglah kat sini. Pegang kuat-kuat. Awaklah pegang kuat-kuat. Wah, janganlah goyangkan. Tak ada apa-apalah. Janganlah goyangkan. Sekarang baru awak tahu. Awak pening ke? Taklah. Apa ni? Takutlah. Bah. Sekarang benda ni dah bangun. Apa ni? Wah, rakan-rakan tak perlu takut. Ni lampu isyarat je. Sekarang awak boleh gelongso. Oh, okey. Saya tahulah, Isabel. Taklah teruk sangat. Nak tak kita gelongso sama-sama? Boleh juga. Tolong gelongso sorang-sorang je. Bising je lah. Awak turunlah dulu, Isabel. Nanti kita kena marah lagi. Saya tolak awak. Jangan kuat-kuat sangat, Julian. Sekarang saya pula. Tepi sikit. Wah, seronoklah tadi. Yelah, tapi awak ke yang jerit tadi? Jerit macam budak perempuan? Bukan saya lah. Tu orang belakang saya. Betul bukan saya, Isabel. Sekarang awak nak masuk kat sini pula tak? Taklah, air kuning ni nampak pelik lah. Tak ke? Alah, tapi ni Tinti je. Betul ke? Saya dengar baby ni buang air dalam ni. Ya ke? Sebab tu lah warna dia kuning. Kalau macam tu, saya pun tak nak masuk lah. Baik, tak payah. Wow, sini lagi cantik kan? Yelah, saya lagi suka kat sini. Nak masuk tak? Nak. Cool, kat sini ada buih. Perhatian semua. Lagi 2 minit ada silap mata Tinti kat kolam air merah. Lagi 2 minit. Awak dengar tak? Silap mata Tinti. Apa tu? Entahlah, saya teringin nak tahu. Dah mulalah. Wah, gelilah kaki saya. Wow, seronoknya. Gelilah. Sarah dan Mia terlepaslah. Taman air ni memang seronok. Sangat seronok.